Memang kita galakkan mereka sepatutnya datang ke pejabat JKM itu sendiri untuk menerima dan register dan menerima. Tapi alhamdulillah dengan cara kita menyerahkan secara personal, itu dah cukup memadai lah. Satu, membantu kepada parents untuk mendapatkan kad itu secara kad OK itu. Inilah bila kita buat advokasi program-program sebegini, ini adalah satu peluang bagi kita untuk mendekati mereka dan kita serahkan kad itu sendiri. Kadang-kadang bukan diorang tak nak ambil, cuma keadaan itulah, terlepas pandang atau mereka fikir tak penting dan sebagainya. Sebenarnya parents tu kurang didedahkan betapa pentingnya untuk mereka daftar dan untuk memiliki kad OK itu sendiri. Kalau tak silap saya, dah dalam 90% ya, turun ke padang kalau yang tak dapat lagi kita kesan, dan pegawai kita akan turun ke rumah untuk menjejaki mereka ni.